Projek ini ialah penghasilan alas cawan daripada resin epoksi yang dihiasi dengan bunga kering. Resin epoksi merupakan bahan yang sering digunakan dalam seni kraft kerana sifatnya yang jernih, tahan lama dan menarik dari segi estetika. Projek ini dihasilkan bagi menghasilkan sebuah produk yang bukan sahaja berfungsi sebagai alas cawan, tetapi juga mempunyai nilai hiasan yang boleh mencantikkan meja. Selain itu, penggunaan bunga kering dalam projek ini dapat memberikan sentuhan semula jadi dan unik kepada produk yang dihasilkan. Masalah. Pada masa kini, ramai orang menghadapi masalah kesan air atau haba daripada cawan yang boleh merosakkan permukaan meja. Selain itu, kebanyakan alas cawan yang dijual di pasaran mempunyai reka bentuk yang kurang menarik dan tidak unik. Oleh itu, projek ini dihasilkan untuk mencipta alas cawan yang lebih kreatif, cantik serta tahan lama dengan menggunakan bahan resin epoksi dan hiasan bunga kering. Objektif projek menghasilkan sebuah alas cawan daripada resin epoksi yang menarik dan berkualiti, mengaplikasikan elemen kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan produk keraftangan, menghasilkan produk yang berfungsi melindungi permukaan meja daripada kesan air dan tabak. Membuat alat dan bahan. Alat yang perlu disediakan ialah acuan silikon bentuk bunga, cawan peningkat, batang pengacau atau kayu pengacau, sarung tangan dan pencukir atau penyempit kecil. Bahan yang perlu disediakan pula resin epoksi, hardener, bunga kering dan serbuk glitter. Nombor 5, kaedah penghasilan. Sediakan semua alat dan bahan yang diperlukan. Campurkan resin epoksi dan hardener mengikut sukatan yang betul. Baca campuran tersebut sehingga sebati. Tuangkan sedikit resin ke dalam acuan silikon. Kemudian susun bunga kering dan hiasan di dalam acuan mengikut kreativiti. Membakar resin sehingga acuan dipenuhi. Biarkan resin mengeras selama beberapa jam sehingga betul-betul kering. Setelah kering, keluarkan produk daripada acuan dan produk siap digunakan sebagai alas cawan. Nombor 6. Kelebihan inovasi projek. Produk ini mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik kerana menggunakan bunga kering. Resin epoksi menjadikan produk tahan lama dan kukuh. Produk ini boleh melindungi permukaan meja daripada kesan air atau haba cawan. Produk ini juga boleh dijadikan sebagai hiasan meja. Dan pengeluaran bertanggungjawab. Projek ini menyokong SDG 12 kerana penggunaan bunga kering sebagai bahan hiasan dapat mengurangkan pembaziran bahan semula jadi. Dan itu, penghasilan produk secara kreatif membantu menggalakkan penggunaan bahan secara lebih bertanggungjawab dan berhemah. SDG 4. Pendidikan berkualiti. Melalui projek ini, pelajar dapat mempelajari kemahiran baharu dalam bidang kraft dan inovasi. Aktiviti ini juga dapat meningkatkan kreativiti, kemahiran berfikir serta kemahiran menghasilkan produk secara praktikal selaras dengan matlamat pendidikan berkualiti. SDG 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Projek ini menunjukkan bagaimana idea kreatif boleh dijadikan produk inovasi yang berguna dalam kehidupan harian. Ia juga menggalakkan pelajar untuk berfikir secara inovatif dalam menghasilkan produk baru yang berpotensi untuk dikembangkan dalam industri kraft. Kesimpulannya, projek penghasilan alas cawan daripada resin epoksi dengan hiasan bunga kering ini berjaya dihasilkan dengan baik. Produk ini bukan sahaja mempunyai fungsi melindungi permukaan meja, malah mempunyai nilai estetika yang menarik. Projek ini juga dapat meningkatkan kreativiti dan kemahiran pelajar dalam menghasilkan produk inovatif.